Suraqah apabila dengar Badui tu kata, dalam hati dia kata, ya dah ni. Mungkin dia cerita semula. Ahli-ahli sejarah cerita begitu. Boleh jadi dia masuk Islam, dia cerita kisah dia. Cerita kisah dia masa dia cari Nabi nak bunuh. Apabila Badui kata ada pemuda lalu 4 orang ni, Suraqah kata dalam hati dia, ya dah ni, kalau aku kejar boleh ni, tapi ramai ni 5-6 orang ada ni. Bagi pula unta 100 ekor, nak bagi tak tahan, sedap seorang. Sampai dia kata balik bukan tu, waktu bukan tu, bukan Muhammad, balik lah. Kawan-kawan balik belaka, masuk dalam rumah, siap membalik. Oni balik rumah ni, dia pergi ambil anak panah, ambil pedang, ambil kuda dia, kuda hak laju, hak perang. Macam kita juga ada motosikal, ada kereta kacil, ada kereta besar, nak pasar hak ni, nak pergi sini, hak nak pergi perang, hak ni nak pergi Kuala Lumpur jauh pun nak naik hak ni. Orang banyak piti lah, orang ada banyak piti, nak pergi mana pun kereta tu lah. Jadi Suraqah ni tubik seorang, kena sungguh ke dia, betul sungguh, maksudnya hak Badui tu beritahu. Lalu dia kejar dengan laju. Kebetulan Abu Bakar ni dia dalam keadaan bimbang. Bukan bimbang atas diri dia, bimbang atas diri Nabi SAW. Dia sayang sungguh ke Nabi ni. Satu ketika diriwayatkan ketika pak saudara Nabi mati, dia menangis. Seolah-olah dia bagi dia sanggup tukar ayah dia dengan pak saudara Nabi, kerana nak jaganya hati Nabi SAW. Muzullah ia ta'asuk tu ke Nabi. Nabi tu maksum. Kalau sayang doa lalu kepada orang yang bukan Nabi, bahaya. Jadi fanatik, jadi ta'asuk, jadi buta mata maknanya. Tak tahu kebenaran. Mujuh hak ia turut tu Nabi. Sayang lagu mana Nabi, tapi lebih lagi tak boleh lah. Lebih pula jadi Tuhan pula tak boleh. Tapi setakat tu boleh lagi. Apabila Suraqah kejar, dia paling tengok Suraqah mula-mula tak kenal lagi, tengok jauh khabar ke Nabi, ya Rasulullah, ada orang kejar ni dari jauh. Nabi kata tak apalah, sabarlah. Dah Nabi nak wawan dah. 4 orang ni je ada. Usaha dah nusuk dalam gua tu. Hak Allah Ta'ala suruh dia buat dan dia nusuk dah dalam gua. Nak buat lagu mana lagi? Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha. Allah Ta'ala tidak perintah malaikat apa yang mampu. Mungkin kena buat hak mampu. Nak semayang ke, nak puasa ke, nak berzikir ke, nak berdakwah ke, nak buat apa sahaja dalam negara, ekonomi, politik dalam negara, menguruskan negara ni yang termampu. Lepas tu nak kalah lah, nak menang lah, nak buat lagu mana, tawakal kepada Allah. Nabi percaya Allah Ta'ala tolong. Dah kalau tak tolong pun redha dengan Allah Ta'ala, mati syahid. Nabi terus berjalan. Akhirnya nampak dekat dah. Abu Bakar kenal dah. Abu Bakar kata, Suraqah, ya Rasulullah, Suraqah ni bahaya ni. Suraqah bin Malik, semua orang kenal. Nabi kata tak apa. Nabi pula, Allah betul bendunya lah dengan Allah Ta'ala. Apa tak minta laknat dengan Suraqah bin Malik, kafir lagi, nak bunuh lagi. Kita sesama Islam ni kadang-kadang main parti tu je doa laknat juga. Allah, ya Tuhanku, jahat hak ada semua kita jahat. Orang hak kita kata jahat, kita pun ada jahat. Dokkanlah makna sapatara tu, maknanya Nabi ni tunjuk contoh yang sangat baik. Sabarnya Nabi ni, jauhnya perjalanan dakwahnya. Nak selamat orang, kalau nak suruh mati orang, nak suruh binasa, tak payah mana. Nak selamat dunia akhirat, tiba-tiba dekat nak sapa dengan Nabi ni, ya pecut laju cepat. Allah Ta'ala telah memberi pertolongan mukjizat. Kaki kuda tu masuk dalam tanah. Jadi macam orang kuda masuk patah, mungkin ni pasir dia pegang. Jadi dalam keadaan hak biasa tanah molek tu kerah, jadi tanah beru lah kita kata. Yang beri pak tayar. Jawab ya, gulai bating Suraqah gulai bating rebah.